Dapatkan maklumat lengkap prospek sebelum bercakap pasal harga. Dapatkan maklumat lengkap prospek sebelum kita bercakap berkaitan dengan harga. Okey, dapatkan maklumat lengkap prospek sebelum bercakap pasal harga. Yang ni maksud saya fact finding lah. Fact finding tadi kita dah fact finding betul-betul, dah tahu dia, kita kumpul peluru untuk kita tembak dia masa kita present. Baru kita present. Kalau lah ayat tanya, saya baru je cakap sikit, tak sempat dapat finding lagi pun, dia dah tanya saya harga berapa. Okey, jawapan dia tadi saya guna harga bergantung kepada kaedah rawatan, Kak. Sebab itu biasanya dengan pesakit saya akan tanya masalah apa, sebab saya nak sesuaikan kaedah rawatan paling terbaik untuk dia, untuk pesakit. Selalu saya bercerita pasal kos rawatan. Macam itu.